Okey, kita baca doa belajar lah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pembelajaran kita sebelum cuti hari itu mengenai kotak fuse agihan. Dalam kotak agihan tu terdapat fuse utama, RCCB, MCB untuk pelindungan, pendawaian. Pada hari ini kita akan sambung kepada topik 1.7 mengenal pasti jenis pemasangan pendawaian fasa 1 dan 1.8 mengenal pasti jenis pemasangan dan aksesori fasa 1 fasa 1. Okey, hari ini kita akan belajar teori jenis-jenis pemasangan, dan selepas tu kita akan buat amali satu switch kawal 2 lampu. Jadi barang dia saya dah simpan sini untuk amali. Jadi pukul 10 lagi kita rehat kan. Lepas tu kita sambung untuk projek ni jugalah, projek mini. Harap dalam minggu ni siap lah. Okey, 1.7 terdapat 8 jenis pendawaian domestik atau pendawaian rumah bangunan. Yang pertama ialah pendawaian permukaan, kedua pendawaian tersembunyi, ketiga pendawaian konduit atau pembuluh, pendawaian konduit tersembunyi, pendawaian sesalur, trunking, casing, pendawaian dulang kabel atau kabel tray, dan pendawaian bawah tanah. Dalam sekeliling kita boleh nampak banyak jenis trunking, conduit di dalam bengkel ni lah. Kita boleh tengok macam-macam jenis pendawaian. Okey, pendawaian permukaan dia yang biasanya di rumah-rumah lama, biasa rumah kayu, pendawaian permukaan adalah satu sistem di mana kabel-kabel dalam suatu pemasangan dipasang pada permukaan dinding atau siling tanpa sebarang perlindungan tambahan. Ini biasa rumah-rumah kampung lah. Sekarang ni tak ada dah, semua pakai, paling kuat pun pakai conduit lah. Ni dia akan klik pakai timah, biasa timah atau aluminium. Yang baru sekarang ni aluminium lah. Dia macam tali pinggang, diikat kabel tu macam tali pinggang. Setiap jarak tu dalam 10 cm. Lebih kemas lah. Kalau nak jimat kos dalam 20 cm macam tu lah. Biasanya standard dia dalam 10 cm. Okey, yang kedua ialah pendawaian tersembunyi. Pendawaian tersembunyi, kabel-kabel litar dipasang di dalam dinding atau siling yang tidak kelihatan langsung kecuali penghujung kabel yang digunakan untuk sambungan ke terminal aksesori. Maknanya kita akan nampak kabel ujung yang terkeluar, yang dalam kita simen dan tidak digunakan konduit lah. Yang ni beza dia tersembunyi menggunakan konduit atau tak. Yang ni tersembunyi tanpa konduit. Okey, yang pendawaian konduit adalah sistem pendawaian konduit adalah satu sistem yang menggunakan konduit dan akan dipasang ke dinding atau sebagainya di saluran kabel. Ni kita akan buat projek nantilah, projek mini ni. Kita akan buat projek konduit, tapi kita akan simpan projek kita ni kat dalam plastik, saya ingat. Mungkin dalam minggu ni dalam plastik tu kita akan tulis nama lah. Supaya tak tertukar dengan projek lain. Kita ada 30 orang ni. Kemungkinan kalau kita letak je atas ni, dia akan tertukar. Dan alat-alat ni pun yang abang-abang kamu punya ni, dia uzur. Jadi kebanyakan kita akan tengoklah benda yang elok, kita akan modify sikit. Dan kita akan test cara pengujian dia tu. Litar tu okey ke tak. Okey, ni pendawaian konduit tersembunyi. Beza dengan yang tersembunyi tadi tu, tanpa konduit. Yang ni ada konduit. Bagi sistem kabel-kabel litar dipasang dalam dinding atau siling tidak kelihatan langsung kecuali penghujung kabel yang digunakan untuk sambungan ke terminal aksesori. Okey. Yang seterusnya, sistem pendawaian sesalur merupakan satu sistem
yang menggunakan sesalur logam atau bahan penebat pada biasanya bersegi 4 dan dipasang secara menegak atau mendatar di permukaan dinding atau besi rangka bangunan. Biasa kita boleh tengok ni lah, pun dah berkarat dah ni. Ni dah bertahun dah ni. Dia ada cara untuk kita potong bentuk L. Kita akan, kalau ada masa kita akan buat lah untuk jadikan dia bersegi. Yang ni rumah biasa jangan pakai. Yang ni rumah biasa bangunan besar lah pakai. Rumah tu kita domestik untuk pendawaian yang kecil-kecil je, kita pakai conduit. Ini sistem pendawaian dulang. Kabel ini merupakan satu sistem struktur yang tegar digunakan dengan selamat bagi mengikat atau menyokong kabel serta laluannya. Di sini kalau kita naik pejabat atas, ada belah kanan atas tingkap tu, kita akan nampak kabel tray. Tapi kabel tray ni untuk dia pasang untuk aircon. Jadi wire aircon, pipe air keluar aircon, semua dia pakai atas tray tu. Untuk elektrik dia tak pakai lah, maknanya bukan semuanya untuk kabel elektrik, ada juga kita guna untuk tujuan lain. Tapi kebanyakan tray ni kita akan letak macam saya pernah pergi ke Lumut dalam kapal KD Hang Tuah. Kebanyakan kabel-kabel untuk safety tu dia akan pakai kabel tray, dan kabel tu berpenabat tebal lah, maknanya kalau kena bom pun rasa orang nak potong pun memang tak boleh lah, tu untuk safety dia tu. Jadi dia letak kabel tray ni, dia susun satu-satu, dia ikat. Jadi dalam kapal tu dia kemas. Dah selamat lah untuk perang lah biasa kan. Biasa dia akan protect lah benda-benda macam ni. Kabel-kabel biasa ni rasa dia tak akan pakai. Kabel tu berpenabat aluminium, dia lagi tebal untuk jaga dia punya pengalih dalam tu. Okey, ni kabel pendawaian tanah adalah satu pengganti kabel atas memberi kuasa elektrik dengan kabel bawah tanah. Ini biasanya dilakukan untuk tujuan di mana talian kuasa kurang terdedah pada gangguan ribut petir angin. Biasa ni TMB lah. Kita belajar pendawaian satu fasa, maknanya lepas talian TMB. Mana talian yang besar-besar biasanya dia akan simpan bawah tanah lah. Tapi cara dia, saya di Pasir Gudang itu, saya ada pasang kabel ni. Kita tak pasang macam ni je. Dia mesti ada lapik kiri kanan batu bangunan ni supaya dia protect. Kalau ada cash ke nak gali dia akan kena batu dulu. Dia ada protect. Macam ni mungkin ni kos, dimakan kos lah. Tapi dia ada cara yang betul, itulah dalam gambar ni untuk tunjuk sajalah. Kalau masuk Petronas dia memang dia ada prosedur dia tu. Kita akan buat longkang dulu, longkang gali manual ni. Sebab kebanyakan dalam Petronas bawah-bawah tanah dia tu ada kabel-kabel elektrik lain. Jadi kita terpaksa gali pakai tangan lah. Tak boleh pakai mesin. Jadi lepas gali ni dalam beberapa hari, sebulan itu, baru kita letak batu. Lepas tu baru kita letak kabel dan kita tutup balik. Ni kalau dapat pergi Petronas lagi, sebab pipe-pipe atas semua pipe dia panas. Terlalu panas lah. Kalau kita duduk setengah jam pun berpeluh lah. Tapi tu lah risiko kerja dia tu. Kalau kita duduk dekat site, panas tu memang tak boleh lari lah. Okey, yang 1.8, standard pembelajar 1.8, kita mengenal pemasangan aksesori satu fasa yang saya terangkan dululah. Ini dia lebih kepada fungsi-fungsi je lah. Yang pertama, switch, poin lampu, poin kuasa, kotak fuse agihan, sistem perlindungan. Okey, switch ni kita akan buat projek lagi. Dia ada banyak jenis switch. Salah satunya switch satu ala, dua ala, switch perantara. Ni switch satu ala, jadi switch dua ala sebab dia ada 3 terminal. 1, 2, 3. Kalau yang satu ala dia ada 2 je terminal. Maknanya common dengan live. Live masuk dan keluar je lah. Yang ni 3 untuk switch dua ala. Biasa kat koridor. Kalau koridor asrama tu kita tutup switch bawah, atas kita boleh buka daripada atas. Dia ada dua ala switch. Okay, switch ni adalah satu mekanikal yang boleh memutus dan menyambungkan arus litar secara manual dalam keadaan normal. Saiz piawai digunakan pemasangan domestik
mengikut piawai BS3676. Switch yang terdapat dalam sistem fasa tunggal mestilah dari jenis kutub tunggal. Terdapat berbagai jenis switch kutub tunggal yang digunakan pada masa ini, berbeza dari segi bentuk, kawalan dan sebagainya. Okey, yang kedua, poin lampu. Poin lampu kebiasaannya dia berakhir kepada end box, box akhir. Kita akan tengok berapa poin. Biasa dalam wiring tu kita akan bagi tahu tuan rumah nak berapa lampu, berapa kipas. Jadi kita dah tahu dah berapa biji ni. Untuk poin lampu ni, last tu macam mana lampu jenis dia tu. Kalau lampu downlight kita jangan pakai yang ni. Biasa downlight tu dia terus ke conduit dia terus. Dia tak ada stop. Okay, poin kuasa atau soket alur keluar ialah alat yang mempunyai beberapa sentuh pembawa arus yang tetap dan disambung pada pemasangan pendawaian tetap. Kegunaan adalah untuk membolehkan alat elektrik mudah alih disambung ke litar akhir dan menggunakan palam yang sesuai. Okay, litar akhir ni biasa di rumah akan ada dua jenis. Yang common lah, 3 ampere dengan 15 ampere. 3 ampere tu biasa kita pakai plug biasa ni lah. Yang soket-soket yang ada kat dinding ni. Yang jenis 15 nya dia bulat. Dia point dia tu biasa sini 4 kan, 4 segi dia bulat. Biasa untuk heater. Dalam bilik air tu kita pasang benda tu lah, sebab kita nak bezakan dia punya plug ni 20 ampere yang kita belajar lepas. Yang untuk water heater dalam 32 macam tu lah. 32 atas daripada 20 amp. Sebab water heater kita besar. Okey, ni papan agihan yang saya bagi tahu minggu lepas. Papan adalah satu pengagihan bagi litar akhir, di mana bekalan elektrik utama diagihkan kepada litar-litar yang kecil mengikut sesuatu lokasi. Yalah, daripada yang besar kita akan turun hingga ke kecil. Paling kecil lampu lah 6 amp. Okey, yang ni sistem pelindungan. Dalam kotak agihan kita ada neutral dengan earth. Satu point earth kita akan ke root. Biasanya kita akan tanam di tanah lah. Tujuan dia pembumian adalah kerana peralatan untuk keselamatan manusia jika berlaku kegagalan penempatan yang berfungsi. Contoh, lampu kita bocor, kena ke body, sepatutnya MCB akan trip. Jika MCB itu terlalu kecil untuk dia mengalirkan ke bumi, dia akan ke body kita. Itulah salah satunya. Kita tengok alat ke bumi ni mestilah kabel dia besar sikit. Biasa kita pakai 4mm ke atas lah. Jarang pakai 2.0mm ke bawah. Dengan syarat rintangan yang dibuat adalah lebih rendah daripada rintangan badan manusia. Inilah yang biasa kita kena short, kena body tu, sebab rintangan dia tu lebih rendah daripada kita punya apa tu, body. Okey, seterusnya kita buat amali lah sikit. Amali asas pendawaian, satu switch kawal 2 lampu. Okey, ni buat 4 way, seorang satu akan ambil. Cari yang elok lah. Yang pecah tu kita letak tepi dulu. Kita mungkin buang kot yang kalau pecah. 4 way, sini lampu 1, sini lampu 2, switch 1. Okey, yang ni biarkan kosong. Kalau ikut plan ni, yang kotak ni tak sini, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau ikut drawing ni lah. Box ni tak sini, balik je lah. Saya itu betul tak? Kalau drawing dia sebelah sini, lagi dia akan keluar kabel sini. Kabel ni kita akan letak plug. Okey, boleh. Betul tak? Okey, boleh. Terbalik. Balik dia. Dia terbalik. Lampu 2 ni duduk belah, kalau kita menghadap belah kanan. Boleh. Boleh lah. Masuk. Belum baru pasal kotak. Okey. Ya. Okey.
Hitam. Okey. Pendek sangat ni tapi boleh lah. Hitam dia duduk atas. Earth dengan neutral dia duduk line atas. Line bawah live. Hitam daripada sini masuk looping sini. Last kali dia point lampu kedua. Dia habis lampu. Boleh lah nak ni sambung. Tak ada kabel. Banyak tu kabel sana. Kom dia mana? Tanda sikit yang ni. Yang kabel ni. Ni. Kabel ni yang ke sini kan. Tanda bagi tanda macam 2 ke, pangkah ke. Macam tu. Pakai kata lah. Nantilah. Kau ke lampu 2, lampu 1. Okey. Earth pergi sini. Okey. Saya potong lah. Neutral ke atas. Yang ni potong dia. Dia kena potong lagi. Kena potong lepas tu buat sambungan terus tu lah. Siap lagi. Okey, ni beres. Okey, beres ni. Okey. Pandai sikit lagi Ha? Pandai sikit. Buat macam luka sikit lah macam tu. Nak bagi tahu dia daripada live MCB. Terus tanda sikit. Tanda bagi luka sikit je lah. Betul tak? Aku settle dah. Taknya. Dapat ni. Okey. Okey. Buat ni lah, potong bagi mah. Di sini. Ya. Kita ke? Mana warna hitam? Okey. Betul ke salah? Kau betul ke salah je? Bumi tak ada satu lagi. Bumi 2. Bumi untuk pegang lampu satu, lampu 2 Bumi 2 lagi ni. Sini. Okey. Ni okey. 2 se lagi. Lepas tu jaga setan dia. Tanda sikit tanda. Mana? Untuk yang kom daripada MCB yang ni kan, daripada MCB kan. Yang ke sini. Tanda sikit. Mereka pendek kan? Tanda macam tu je. Okey lah. Pendek tak? Pendek sangat ni. Tak ada panjang lagi. Saya nak potong susah. Sampai ni. Tak ada macam tu. Test pen. Macam ni lah. Patut kena ada test pen satu ke. Kalau tak ada kena tunggu lah. Siapa yang ada tu. Pinjam tu. Berubah tiga wire berubah. Biasa depan ni untuk earth. Untuk bumi. Yang kiri kanan tu live neutral je lah. Kalau tak ada ni tak apa lah. Pakai live neutral dulu.